Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ahmad Handsome. Dan kali ini Ana akan unboxing ini. So ini apa? Saya dapat dari Kelab TM. Maksudnya Tahfiz Muda. Muda. Dan Ana kena presentation dengan guru. Terima kasih dekat guru Tahfiz Muda. Okay. Yang pertama saya dapat ialah ini. Dua pensel pemadam sharpener dengan pembaris. So ni macam basic je, basic. Lepas tu dapat satu notebook. Ini saya unboxing notebook sebab sepatutnya saya tak suka macam ni. Saya unboxing. Oops. Oh, ada pen lah. Pen. Ai. Plastik tu tak payah. Ini untuk ini kertas oren. Tak tahu untuk apa. Yang lain ni untuk buat something. Untuk kalau study dengan kawan online, nak salin semua apa yang belajar boleh. Dengan last kali doa harian. Amalan doa harian 100 doa. Jom kita buka. Okey. First saya akan stop. First kita akan guna pensel. Mesti awak tanya. Oh ya, bag juga. Dan mesti awak tanya, pensel untuk apa? Pensel semua pensel. Black pencil, blue pencil, blue pencil, blue pencil, black red pencil. Tahu. Tapi saya nak test. Okey, mari saya ambil kertas. Ini kertas kosong. Ini saya tak tahu apa yang saya lukis. Jangan tanya. Ini kertas yang kosong. Saya tunjukkan korang apa fungsinya semua ni. Allah, cepat. Actually, semua orang dah tahu apa ni. Pensel untuk lukis, ini untuk sharpener, ini untuk padam, ini untuk baris. Kan? Bukan. Tahulah tentu, tapi alah saja nak buat record. Asal saja nak buat. Kan? Saya guna satu pensel je dulu. Sekarang saya akan pusing ke belakang dan cakap something. Yes. Aduh, itu salah tulis. Oh, okey juga tu salah tulis ni. So, kita akan buat pemadam. Sekarang saya dah padam. Jom kita sambung buat. Terus.
So, yang pertama sudah. Yang kedua, notebook. So, notebook ialah notebook. So, saya tulis something. Bukan subscribe. Something. Lance Corporal. Corporal. Sarjan. Sarjan ke sarjan ke? Yeah. Sebab ini last saya. Sekali satu last. Amalan doa harian sebelum tamat. Ni kita tengok. Amalan doa istimewa daripada saya. Nanti saya tulis. Anak tulis. Okey. Saya akan baca 1 dan 1, 2, 3. Bacaan ketika bangun tidur. Kalau orang yang tak tahu, saya baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Doa ketika mengenakan pakaian. Alhamdulillahillazi kasaini hazal wazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Satu lagi. Allahumma laka alhamdulillah anta kasautan tani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma dengan beg. Boleh letak apa-apa. Boleh letak kertas ke, boleh letak something lah. Okey, itu saja daripada saya. Ahmad di sini. Ciao. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Saya akan di mana awak. Okey, bye.